Superhero adalah hero yang dapat kehebatan luar biasa ataupun superpower yang membuatkan dia jadi superhero. Dan dekat TV, wayang semua, superhero ni ada banyak jenis, bersepah-sepah. Dan aku nak bagi tahu korang kebenaran sikit ya. Yang superhero ni sebenarnya tak real, tipu, bohong je. Tak tahu pula movie tu tipu je, bijaknya. Dan cerita-cerita yang tak real ni, dia secara halus memberi kita implikasi yang kita pun nakkan superpower juga. Weh, Captain Ayam lah kat atas bumbung tu. Cuba kakak sikit. Kakak lah. Okey, sikit je tau. Dan semua budak-budak dekat luar tu semua mengidamkan ada superpower juga. Menipu lah kalau kau tak. Dan dalam video ni aku nak cerita sikit setiap superpower yang aku nak dan aku teringin masa aku kecil. Dan first kali adalah kuasa daripada superhero yang paling semua orang suka berdasarkan statistik Google, iaitu tak lain tak bukan adalah, bukan kau, Spider-Man. Spider-Man ni semua orang suka. Atuk saudara kau pun suka. Uish, masa aku kecil aku suka betul Spider-Man dengan superpower dia ni. Tapi tak adalah sampai aku solat hajat nak dapatkan superpower ni macam seorang tu. Masa ni kalau aku tengah berjalan je, aku buat macam olok-olok web terkeluar kat tangan aku. Kalau aku tengah dekat dengan dinding, aku buat macam aku tengah wall crawling. Bila rambut aku jadi emo je, aku terubah cara aku berjalan. Dan masalah yang datang daripada kerisauan aku terhadap superpower Spider-Man ni pula adalah macam mana aku nak handle kalau ada jenayah dekat Malaysia. Tolong, saya dirompak. Tolong, saya diragut. Tolong, saya nak perhatian. Tolong. Sebab jenayah-jenayah ni dia tak tunggu turn ambil nombor. Kalau ada seorang meninggal ke dan aku tak datang, mesti dia akan salahkan aku nanti. Dan satu lagi kerunsingan aku adalah macam mana aku nak buat suit Spider-Man Sebab bila aku tengok dalam movie cerita diorang, suit diorang tu sangat-sangat cantik. Tenunan dia premium, jahitan dia marvelous. Dan aku tak boleh buat macam tu. Dan aku pernah terfikir lah kan masa tu, kalau aku jadi Spider-Man kan, aku tak pakai suit-suit special macam diorang ni. Aku pakai DIY punya je. Alah, saya tak order Spider-Man Shopee. Dan satu lagi masalah kalau jadi Spider-Man dekat Malaysia ni adalah kau nak bergayut dekat mana? Aku ni pula duduk Pahang, pokok je banyak. Wah, ni Spider Tarzan. Dia dibesarkan oleh gorila dan beruk. Mana ada? Tak tahu dia tu dibesarkan oleh beruk. Dan disebabkan semua masalah-masalah yang aku fikirkan tu, aku siap bagi option kat diri aku kan, kalau aku jadi juga Spider-Man, aku tak tolong orang. Aku tolong mak aku kat rumah je. Tolong paskan mak bawang kat belakang tu kejap. Aku dah agak dah. Salah satu superpower yang tak spesifik ke apa-apa superhero yang boleh kata semua orang nak, iaitu superpower terbang. Bagi aku seronokkan kuasa ni, mestilah kau boleh pergi ke mana-mana saja. Tak perlu sangkut jam, tak perlu beratur panjang. Dan cakap pasal terbang ni kan, aku pernah bincang dengan adik aku. Kenapa pos terbang misi macam ni Sebab sebenarnya satu badan kau memang tengah terapung. Jadi sepatutnya tak ada pun rules yang kau kena pos macam Superman. Kau boleh terbang gaya bebas. Dan kalau aku boleh terbang, aku mungkin ikut dan aku je terbang macam mana kot. Nak pergi dapur je lah. Nak keluar je lah. Balik kampung je, autopilot lah. Superpower next yang aku teringin sangat adalah kuasa cloning. Bukan cloning kembar dekat dalam Makmal tu ya, tapi teknik berkembar Naruto. Bagi aku kuasa ni dia best sebab kalau aku malah nak keluar rumah, clone je. Aku nak study lagi laju, aku clone. Nak meluahkan perasaan tak ada orang nak dengar, clone je. Tapi bila aku fikir balik kan, clone yang aku keluarkan tu dia akan ada juga perangai aku. Bang, tolong beli garam jap, dah habis. Tolong jap pergi beli garam. Tolong jap pergi beli garam dengan... Apa kata korang dua tolong aku? Sebab aku malas. Dan masa aku kecil juga, aku sebenarnya pernah percaya pasal superpower ni. Tak adalah percaya 100%, tapi hampir lah. Macam contoh dalam satu episod Dragon Ball ni, Gohan, dia seorang super saya, alien. Dia boleh terbang, kuat, tembak-tembak laser. Dan suatu hari dia ajar kawan manusia dia yang manusia pun boleh terbang juga kalau dia kumpulkan kuasa dia. Aku manusia ke? Masa tu karakter ni cubalah fokus dia punya power dia tu kat tangan sampai dia boleh terbang. Aku pun masa tu apa lagi? Wow, kena ikut ni. Mana tahu kan jadi tak rugi pun. Try. Dan juga aku pernah tengok cerita psychic ni. Dia kata otak kita ni boleh access power yang kita sendiri tak percaya boleh jadi. Cuma dia cakap kena praktis dan percaya. Aku pun acah-acah lah try psychic. Mana tahu tiba-tiba dapat gerakkan barang ke kan. Dan sama juga dan satu lagi dalam cerita Batman kan, dia tak boleh terbang tapi dia orang glide. Setiap kali Batman terjun daripada tempat tinggi, cape dia akan buatkan terjunan dia makin slow. Jadi masa kecil aku pergi ambil kain selimut, aku letak kat belakang aku dan aku terjun pada katil aku. Dan somehow otak kanak-kanak aku masa tu fikir yang, wow, aku memang jatuh slow lah. Macam tak mbak. Superpower sebenar bukan terbang ataupun tembak laser ke, tapi kelebihan kita untuk percaya dan berusaha capai apa kita nak sesusah mana pun sampai berjaya. Okey, itu adalah penutup. Sekarang aku nak beransur dulu. Bye.
Okey, kali ni konten memang lama sangat nak siap. Lama sangat. Macam aku cakap, video aku selalu ambil masa 3 minggu. Dan kali ni seminggu dah cuti raya. Siap pergi release station dengan family aku bercuti-cuti jalan-jalan kat pulau. Balik daripada raya tu aku tak sihat pula 2-3 hari. Tak adalah teruk sangat pun, tapi badan macam lemah-lemah lah nak buat kerja. Dan gedebak-gedebuk 2-3 minggu lepas tu siaplah video ni. Ambil masa sebulan jugalah. Selain daripada aku pergi bercuti punya vlog yang aku share sikit-sikit ni, kalau korang perasan, aku nak share sesuatu juga dalam video ni, iaitu benda yang dah lama orang minta suruh aku share dan aku pun malas nak share. Dan kali ni aku fikir aku share je lah, iaitu setup workspace aku. Tada! Aku share ni sebagai inspirasi lah untuk korang-korang semua kat luar tu. Dan untuk pengetahuan korang, aku tak adalah start terus macam ni. Aku start dengan satu komputer, tablet kecil dulu. Alang-alang tu aku cerita sikit lah barang-barang yang aku pakai. Ni tablet aku, Gaomon PD 2200. Dan aku ada pakai 2 monitor. Tengok ni, satu monitor expose, satu ni monitor Samsung. Satu untuk tengok skrip, satu lagi ni untuk tengok YouTube dan apa-apalah benda berfaedah dan tak berfaedah. Dan kalau perasan ni mic aku Rode, aku pakai pemegang mic ni arm. Aku recommend sangat-sangat kepada sesiapa yang letak mic dia macam atas meja je ke, sebab arm ni membantu lah daripada kau tertumbuk mic kau tiba-tiba macam aku. Mic dia boleh ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, macam tu lah. Dan aku juga ada 2 keyboard, satu untuk menaip, satu lagi untuk hotkey. Kat tepi ni aku macam gantung barang-barang macam mic, jam, wire, charger dan benda-benda lain lah yang penting-penting. Jadi itulah serba sedikit barang-barang dekat meja aku ni. Benda-benda lain macam hard drive ke, plug ke, semua aku tak ceritalah tu lagi detail. Kalau korang nak mungkin boleh aku cerita next time. Dan juga last sekali adalah sesiapa yang dapatkan Sumi Koko boleh dapatkan sekarang dekat Sumi Store, Shopee dan TikTok Shop. Dan dalam bulan 5 ni aku nak release kitchen aku. Aku take time sikit bulan 4 ni sebab banyak benda-benda kan, beraya lah benda. Jadi biasalah tu. Nantikan je lah. Jumpa dekat next video macam biasa. Assalamualaikum dan bye.